Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif al-imam Tajuddin Abul Fadli Ahmad ibn Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faman ista'adda istamadda fa idza hayya lakal istidada fataha laka babal istimdadi wa man ahsana qur'al babi futiha lahu farubba talibin asaa qur'al babi farudda lisu'i adabihi wa lam yuftah lahu wa aksaru ma utiyal ibadu min qillatis samti falau taqarrabta ila Allahi la sami'ta mukhatabatuhu ala dawami fi suqika wa baitika walakin man istaiqaza syahida wa man nama lam tasma' uzuna qalbihi wa lam tashhad basiratuhu walakinil hijabu marhi walau annal ibada fatinu lam yuqbilu illa 'ala Allah wa lam yajlisu illa baina yadayhi wa lam yastaftu ghairahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam istafti qalbak wa in aftauka li'anna al-khawatir al-ilahiyyata ta'ti min Allah ta'ala fahiya muwafiqatun wa rubbama akhta'al mufti wal qalbu la yukhti'u wa hadha makhsusun bil qulubi at-tahirati wa innama yustafta alimun wala ilma liman ghafala anillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada petang ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah bulanan kita menggunakan kitab Tajul Arus, mahkota pengantin, ataupun dari segi konteksnya lebih sesuai kita terjemahkan sebagai mutiara-mutiara hikmah hasil tangan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 147 daripada kitab yang diterjemahkan oleh ayahanda saya Al-Fadil Ustaz Haji Engku Ali bin Engku Undud hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, yang mana Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala mengungkapkan kata-kata yang panjang lebar menerangkan kepada kita macam mana kita itu nak sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, nak mendapatkan ridha dan qabul penerimaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cara dia, ada jalan dia yang perlu kita ikuti cara tersebut dan perlu kita jalani jalan yang berkenaan. Jadi beliau berkata, man ista'adda stamadda, barang siapa yang dia itu bersiap sedia, yakni untuk menjalani jalan ibadah, untuk menjalani jalan menuju ke arah kebahagiaan akhirat dan menuju kepada hadrat Allah Ta'ala, yakni nak mendapat ridha Allah Ta'ala, dia ada kesediaan. Istamadda, man di sini man syartiyah, barang siapa, sesiapa, bukan siapa ya. Kalau siapa itu mungkin man istifham,
Tanya siapa? Tapi di sini barang siapa ataupun sesiapa yang ista'ada, dia tu bersiap sedia, istamadda, nescaya dia akan meminta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ada kesediaan untuk menuju kepada Allah Taala, pastilah langkah dia akan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang yang tidak ada persediaan. Dia akan ada pelbagai alasan untuk mengatakan dia tak mampu, dia tak ada masa, dia sibuk, dia belum bersedia, belum sampai masanya dan sebagailah alasan. Tapi orang yang sudah bersedia, walaupun dia tahu bahawa dia manusia yang lemah, yang diuji dengan pelbagai ujian, dengan tuntutan dunianya, dengan gangguan daripada manusia-manusia lain, dengan bahkan tentu tipu daya daripada syaitan, dan yang lebih berbahaya lagi adalah yang dalam diri kita masing-masing, iaitu hawa nafsu kita juga akan menghalang kita daripada menuju kepada ridha Allah. Tapi kalau kamu bersedia, dalam keadaan kamu menyedari kelemahan kamu, kamu sedar bahawa kamu tidak berseorangan. Allah ada untuk membantu kamu. Jadi minta tolong kepada Allah. Madda yamuddu asalnya maknanya hulur. Madda tu makna memanjangkan. Kalau madda yadahu, makna dia menghulurkan tangannya. Jadi dia kinayah kepada memberi pertolongan. Sebab tu disebut madad. Ada orang sebut madad ya Rasulullah, makna pertolongan wahai Rasulullah. Jadi mad menghulurkan pertolongan, madda. Istamadda makna tolak, kita meminta pertolongan. Kalau macam contohnya ghafara artinya mengampunkan. Maka istaghfara bermakna memohon ampun. Di atas wazan istaf'ala. Istamadda. Jadi orang yang bersedia untuk menuju kepada ridha Allah Ta'ala, bersedia nak melakukan ibadah ketaatan untuk mendapat penerimaan daripada Allah Ta'ala, istamadda. Nescaya dia akan juga memohon pertolongan. Sama ada hakikatnya dia mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Taala, ataupun dari segi usaha ikhtiar, daripada sudut sebab musabab, berarti dia akan mengambil pertolongan itu daripada makhluk, daripada persekitaran yang baik, misalnya daripada guru yang mursyid, daripada misalnya kita panggil ashab, sahabat-sahabat yang solihin, kerana manusia ni dia boleh dari segi sebab musababnya terbantu dengan persekitaran dia. Persekitaran yang positif mendorong orang itu juga positif. Persekitaran yang suasananya ibadah juga menarik seseorang itu untuk melakukan ibadah, dan sebaliknya. Kalau persekitaran itu buruk, boleh menyebabkan orang itu juga berubah ke arah keburukan. Kalau rakan-rakannya akronus su, teman-teman yang jahat, maka juga boleh mendorong dia untuk terjerumus menjadi jahat juga. Maka kena ada kita tu menyediakan diri kita mengambil pertolongan. Hakikatnya kita mohon daripada Allah Ta'ala, saya ni nak menuju kepada ridha-Mu ya Allah, bantulah saya. Bahkan Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, setelah bagi dia SAW menerangkan ataupun menzahirkan, sesungguhnya saya itu kasih kepada kamu wahai Mu'az. Jadi kita itu boleh menzahirkan rasa kasih kita kepada saudara seagama kita. Kemudian Nabi SAW berpesan supaya janganlah kamu meninggalkan lepas daripada solat, daripada menyebut, berdoa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi sebenarnya apa yang kita mohon daripada Allah tu, itulah yang Allah tuntut daripada kita. Kita mohon apa? Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya ala zikrika, supaya saya boleh zikir akan kamu, sebut kamu, ingat kamu. Allah yang suruh, uzkuruni, ingat kepada saya ataupun sebut saya. Maka kita minta balik pada Allah, tolong saya ni untuk zikir, untuk ingat dan sebut kamu. Wa syukrika, washkuruli, Allah suruh kita, Allah perintah pada kita, dah hendaklah kamu bersyukur kepada aku. Kita minta balik dengan Allah, minta Allah tolong kita supaya kita itu pandai bersyukur kepada Allah. Dan Allah suruh kita beribadah, fa'budun, hendaklah kamu sembah kepada aku.
Lalu kita minta balik pertolongan daripada Allah, wa husni ibadatik, dan tolong saya elok beribadah kepada kamu. Jadi kita kena ingat, bila kita nak menuju kepada Allah Ta'ala, jangan kita lupa bahawa wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan, dengan ketentuan, kuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza hayya alakal istidada, apabila Allah Ta'ala telah menyediakan kamu, sudah mempermudahkan bagi kamu untuk bersedia, fatahalaka bal istimdad, maka nescaya ketika itu Allah akan membuka pintu untuk kamu mendapat pertolongan. InsyaAllah akan ada orang yang Allah hantarkan untuk membimbing kita, untuk mengajar kita, untuk menegur kita. Bila mana kita itu sudah bersedia, akan datang, terbukalah pintu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang kalau kita katakan yang menolong kita adalah Allah, tapi biasa berlaku Allah datangkan pertolongan itu melalui makhluk. Contohlah kalau orang tu, ini saya pernah dengar cerita ni dalam program macam motivasi tentang bisnes lah, tentang perniagaan. Jadi ada orang berkongsi untuk memberi motivasi, kesedaran bahawa untuk berjaya dalam usaha-usaha perniagaan tu, seseorang itu perlulah bertindak, perlulah dia ada kena usaha ikhtiar, dia kena ada. Jadi dia bawa satu cerita, tapi cerita ni bukan cerita sebenar, lebih kepada nak bagi pengajaran tentang, katanya satu orang terperangkap dalam suasana banjir. Jadi oleh kerana air dah naik tinggi, dia duduk di atas atap bumbung, dan dia memohon pertolongan kepada Tuhan, kepada Allah. Lalu datang orang mungkin dalam perahu atau dalam bot nak selamatkan dia. Dia kata tak apa, jalan-jalan, saya okey. Kemudian datang misalnya bomber nak selamatkan dia. Dia kata tak apa, saya okey. Kemudian datang lagi misalnya guna helikopter pula, nak bawa dia naik atas. Pun dia kata tak apa, dia suruh pergi je. Akhirnya air itu naik terlampau tinggi sehingga dah mengatasi daripada bumbung tu lagi, sampai dia pun lemas dan meninggal dunia. Jadi katanya, patut saya kata ni cerita rekaan je, bukan cerita betul lah. Katanya lepas dia meninggal tu dia komplain lah. Dia kata, kenapa ya Allah, saya ketika saya susah, saya angkat tangan berdoa kepada kamu untuk minta tolong saya, kamu tak tolong pun. Kamu tak tolong saya selamat pun, bahkan saya meninggal. Jadi Allah jawablah, kata, tidakkah saya hantar kepada kamu orang yang naik bot? Tidakkah saya hantar kepada kamu bomber? Tidakkah saya hantar kepada kamu helikopter? Kenapa kamu tak sambut pertolongan saya? Jadi walaupun ini cerita rekaan, bukanlah cerita sebenar, tak berlaku perbualan seperti itu ataupun kejadian seperti itu, tapi moral of the story-nya betul. Kita jangan ingat bila kita minta dengan Allah Ta'ala, maka berlaku tu mesti direct begitu, tanpa ada asbab. Biasanya Allah datangkan pertolongan tu dengan sesuatu sebab. Macam dalam kisah orang banjir tadi, ada bot yang lalu, ada bomber yang datang, ada pula helikopter nak selamatkan. Hakikatnya itu semua daripada Allah. Tetapi pada zahirnya sebab musabab yang boleh membantu kita untuk selamat. Dalam perjalanan kepada Allah, tentulah antara asbab yang kita perlu ambil, kena melalui jalan ilmu. Macam mana kita nak sampai pada ridha Allah kalau kita tidak tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah murka, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Jadi kena ada ilmu. Bila nak berilmu, kena ada bantuan daripada guru. Kalau bila kita nak beramal dengan ilmu, kena ada suasana daripada rakan-rakan yang mendorong kita. Jadi ini semua namanya adalah istimdad. Bila telah Allah permudahkan bagi kamu persediaan untuk menuju kepada ridha Allah, nescaya Allah buka bagi kamu pintu pertolongan. Wa man ahsana qur'al babi futiha lahu. Jadi macam mana pintu pertolongan ni boleh dibuka? Barang siapa yang elok adab ketika dia mengetuk pintu, nescaya dibuka pintu itu baginya.
Kita pun manusia, misalnya bayangannya, kalau orang tu datang, ketuk pintu macam nak runtuh, ya, jerit-jerit, suruh buka pintu, kita pun apa hal orang ni? Kita pun tak suka nak buka pintu, ya. Ketuklah pintu elok-elok, bagi salam. Ini jerit-jerit, ya, ketuk pintu ataupun tendang pintu, macam mana orang rasa nak buka pintu? Orang pun dah rasa tak senang dengan cara kamu nak suruh orang buka pintu. Ini kinayah, ini bayangan, perbandingan. Untuk kita itu, bila kita nak pintu ridha Allah Ta'ala, kena ikut cara dia yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau kamu itu memang kasih kepada Allah, maka hendaklah kamu ikut akan daku, ikut akan Nabi SAW, nescaya Allah kasih kepada kamu. Jadi, itu adab kita yang pertama dalam mengetuk pintu ridha Allah ni, kena ikut sunnah Nabi SAW. Jangan kita bercanggah dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, kerana dimimbangi tidak akan dibuka pintu keredaan itu. Farubba talibin asa'a qur'al babi farudda li su'i adabihi walam yuftah lahu. Kerana boleh jadi satu orang talib, yakni satu orang yang nak menuntut ridha Allah Ta'ala itu, tapi dia buruk adab dia ketika dia mengetuk pintu tu, kurang ajar, ya, tak ada adab, maka ditolak permohonan dia untuk dia dibukakan pintu itu kerana adabnya yang buruk. Tidak dibuka pun pintu untuk dia. Ini bayangan, kita boleh bayangkan. Orang yang datang ke rumah orang lain dengan cara yang biadab, ya, orang tak nak buka pintu pun untuk dia. Jadi untuk kita itu, dibuka pintu rahmat, pintu maghfirah, keampunan, pintu mardhatillah, ridha Allah Ta'ala, kita kena jaga adab. Yang paling basic adabnya adalah syariat itu sendiri. Ya, halal haram itu sendiri kita perlu jaga. Jangan kita main langgar dia pula, pesen yang kononnya ilmu hakikat, ilmu makrifat, boleh langgar syariat. Itu tak betul. Dari awal lagi kamu dah biadab dengan Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala haramkan, kamu kata okey. Apa yang Allah Ta'ala wajibkan, kamu kata tak payah buat. Jadi daripada awal dah kamu tak beradab dengan Allah Ta'ala. Jadi macam mana pula boleh hakikat makrifat dengan cara rosakkan syariat? Itu dah ibarat orang yang buruk adab ketika mengetuk pintu. Dan over and above hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka orang-orang yang nak capai ridha Allah ni, dia kena lebih beradab lagi berbanding dengan orang biasa. Misalnya orang biasa, lepas dia solat, bagi salam, bangun dia, teruskan buat kerja urusan-urusan dunia. Ya, bolehlah, kerana dah selesailah kefarduan dia, kewajipan dia nak solat. Tapi orang yang betul-betul serius nak mencapai ridha Allah Ta'ala, dia akan jaga adab dia. Dia rasa tak tergamak, ya, macam tak suka pula, ya, nak bermunajat dengan Allah Ta'ala. Ya. Selesai yang wajib, bagi salam, terus bangun. Ya. So dia pun duduk dulu, istighfar dahulu. Ya. Baca ayat kursi dulu. Baca misalnya Allahumma ajini minan nar, 7 kali. Baca misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamduhi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Mana dia jaga adab. Maka dengan dia jaga adab ini, insya-Allah dibuka pintu penerimaan daripada Allah Taala. Allah buka kepada dia pintu ridha daripada Allah Taala. Jadi kena jaga adab, paling basic adab syariat. Kemudian lebih daripada halal haram tu, kita juga menjaga adab walaupun benda itu tidak haram misalnya, tapi tak cantik kalau kita buat lakukan, kita tinggalkan. Walaupun benda itu tak wajib, tapi elok kalau kita buat, maka kita lakukan. Jadi sepatutnya orang yang terlibat dengan tasawuf, dengan tarikat, dia kena lebih serius lagi menjaga syariat. Jangan pula orang tu mengaku sufi, mengaku orang tasawuf, ataupun orang yang mengamalkan tarikat, tiba-tiba dia lagi teruk daripada orang yang tidak bertarikat, tidak bertasawuf. Sebab ini tentang adab, ya. Benda tu sunat, ya, tapi kalau orang sufi, dia tak tergamak
adab dia tak tergamak dengan segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada dia, tiba-tiba dia selamba je tinggal benda-benda yang Allah sukai, itu perkara-perkara sunat. Jadi jangan kita itu buruk adab. Dalam beribadah kena jaga adab. Dalam menuntut ilmu bahkan kena jaga adab. Wa aksaru ma utiyal ibadu min qillati sumti. Paling-paling sedikit pun paling banyak. Wa aksaru ma utiyal ibadu min qillati sumti. Paling banyak dikurniakan hamba-hamba itu daripada sedikitnya. Dan paling banyak perkara yang dikurniakan Allah kepada para hamba-Nya itu ialah hasil daripada sedikit diamnya. Maksudnya diam di sini diam daripada zikrullah lah. Kalau diam daripada perkara-perkara yang buruk itu memang kita dituntut. Apa tu, falyakul khairan al falyasmut. Katalah benda yang baik, cakaplah benda yang elok ataupun diam. Tapi kalau seumpama zikir, seumpama tilawah, seumpama istighfar, seumpama munajat, salawat, itu kita dituntut supaya sebut. Kita dituntut supaya bertasbih, bertahmid, bertakbir. Maka kalau kita itu sikit diam, maknanya banyak kita itu berzikir dan sebagainya, banyaklah kurniaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau taqarrabta ila Allahi, kalau kamu tu memang berusaha menghampirkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunat, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang sama ada haram ataupun makruh, menjaga pula adab-adabnya, nescaya dah samit tak, nescaya kamu akan dengar mukhatabatuhu ala dawam. Kamu akan sentiasa dengar seolah-olahnya Allah berbicara dengan kamu, yakni ada datang bimbingan, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu Taala, sama ada kamu itu berada di pasar, di tempat bekerja, di office, di shopping mall misalnya, wa baitika, dan bahkan kalau kamu berada di rumah pun sentiasa ada bimbingan, taufik daripada Allah Taala. Itu kata mukhatabah tu seolah-olah kamu tu bercakap-cakap, berbual-bual dengan Allah Taala. Jadi bukanlah realitinya memang betul-betul bercakap, tidak. Tapi sentiasa ada bimbingan, ilham yang baik, taufik, hidayah daripada Allah Ta'ala, sehingga orang itu terdorong melakukan perkara-perkara yang baik. Tak kisahlah jadi halangan untuk orang itu ingat pada Allah kalau dia sedang berniaga di pasar atau di shopping mall, ataupun dia sedang rehat di rumah, tidak ada halangan untuk dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walakin man istaiqaza syahida. Kan tetapi bezanya apa? Dari segi potensinya, semua orang berpotensi duduk di pasar pun ingat Allah, duduk di kedai pun ingat Allah, duduk dalam kereta pun ingat Allah. Akan tetapi ada beza. Kenapa? Kerana ada yang jaga dan ada yang tidur. Yakni yang lalai dan juga yang sedar. Man istaiqaza syahida. Siapa yang jaga, dia akan menyaksikan. Dia akan menyaksikan keindahan, kecantikan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan saksikan. Sebab hati dia itu tidak mati, tidak tidur. Wa man nama, dan pada siapa yang tidur, yakni lalai daripada zikrullah, lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka lam tasma uzuna qalbihi. Maka kedua-dua telinga hatinya tidak akan mendengar. Dan demikian pandangan mata hatinya juga tidak mampu melihat kerana dia tidur. Kalau orang yang sedang tidur, dia tak dengar orang bersembang apa. Dia kalau tidur masa kuliah, dia tak dengar lah ustaz cakap apa. Kalau dipejam mata, tak nampak apa yang ada di depan dia. Jadi barang siapa yang tidur, yakni lalai, maka kedua-dua telinga hatinya, bukan telinga ni dengar je. Orang tu tak zikrullah pun, telinga zahir ni dengar suara. Tapi yang maksudkan ni adalah pendengaran batin, yang mendengar bisikan-bisikan ilham yang baik, yang mendengar dorongan-dorongan untuk melakukan ketaatan. Tapi dua telinga hatinya tak dengar.
Sebab dia tidur, dia lalai. Dan pandangan juga tidak melihat. Walaupun pandangan mata zahir melihat macam biasa, pandangan mata batin dia tidak melihat. Walakinil hijabu maghi. Akan tetapi kamu tu telah ditabir oleh tabir hijab yang sudah terlabuh, mendindingkan mata hati kamu dari musyahadah akan Allah Ta'ala. Jadi cerita ni dorongan dalam hadis. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu bahawa kamu sembah Allah seumpama kamu lihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi kita nak merealisasikan ihsan tadi, kenalah kita itu singkapkan hijab yang terlabuh daripada yang menghalang hati kita daripada memandang kebaikan-kebaikan ini. Walau annal ibadah fatinu. Kalaulah hamba-hamba tu depa tu cerdik, depa tu pandai, boleh fikir elok, lam yuqbilu illa 'ala Allah. Nescaya mereka tidak akan menghadap, tidak akan menumpukan, tidak akan memberi fokus kecuali kepada Allah Ta'ala juga. Cuma kadang orang tak cerdik lah. Dia hanya tengok yang short term. Dia hanya tengok yang ada depan mata. Dunia ni, dia duduk hanyut dengan dunia ni. Dia duduk seronok dengan kemasyhuran, kemewahan, kekayaan. Padahal ini hanya helaian-helaian hari saja. Kesenangan dunia itu sangat-sangat sementara. Keremajaan orang hilang dalam bilangan-bilangan hari. Kesihatan orang juga hilang dalam bilangan-bilangan bulan atau tahun. Jadi, terpedaya, tak cerdik. Kalau dikata di sini, kalau anal ibadah fatanah. Kita belajar sifat yang wajib bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Salah satunya adalah fatanah, cerdik, bijaksana. Diterjemahkan di sini, dan sesungguhnya kalaulah hamba-hamba Allah itu cerdik, bijak, bistari, nescaya mereka itu tidak menumpu hadap melainkan terhadap Allah juga. Nak tumpu kat lain buat apa? Yang lain pun makhluk yang lemah. Yang lain pun akan binasa macam kita juga. Yang lain pun tak mampu nak bagi pahala, dosa dan sebagainya pada kita. Jadi kalau orang tu cerdik, dia hanya menghadap pada Allah saja. Dia berharap apa yang Allah tentukan untuk dia. Manusia macam-macam lah. Manusia ni takkan semua orang redha dengan kita. Akan ada sebahagian manusia yang suka dengan kita, seronok dia berkawan dengan kita dan sebagainya. Tapi ramai juga manusia yang tak suka. Tapi bagi orang yang mata hati dia celik, suruh buat. Tak pergi hampa lah. Hampa tak mau suka pun. Bukan aku nak pergi menghadap pada hampa. Bukan hampa bagi syurga kat aku. Bukan hampa bagi pahala kat aku. Bukan hampa yang boleh menghapuskan dosa aku. Tidak. Jadi kalau cerdik, hadap fokus kepada Allah Ta'ala. Kalau kita berinteraksi dengan manusia pun, natijah daripada Allah yang suruh kita itu ada. Selain daripada hablum minallah, hubungan dengan Allah, kita juga perlu jaga hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Jadi jaga hubungan dengan manusia juga termasuk dalam tuntutan yang Allah tuntut. Jadi kalau kita itu buat baik kepada manusia kerana nak patuh kepada Allah, berarti kita sedang menghadap kepada Allah. Kadang-kadang orang buat baik kerana satu habuan, kerana nak dapatkan pujian, kerana nak dapatkan balasan. Di zaman-zaman moden kita ni, orang buat baik kerana nak dapat undi misalnya. Jadi ini tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau dia zahirnya urusan dia itu urusan dunia, tolong orang, buat itu, buat ini, urusan-urusan dunia. Tapi kalau kerana Allah dan betul cara dia lakukan, itu sebenarnya dia masih memfokus kepada Allah Ta'ala. Walam yajlisu illa baina yadai. Dan nescaya dia tidak akan duduk kecuali hadapan Allah saja. Dia tak mau duduk depan orang lain. Bukanlah berarti secara fizikal orang tu bertempat di depan Allah Ta'ala. Ya, Allah ada pada satu tempat dan orang tu berada di tempat di hadapan Allah. Sebagaimana yang kita faham sesama makhluk. Bukan. Berartinya dia tu sentiasa memfokus kepada syariat Allah Ta'ala.
ridha Allah Ta'ala. Adakah Allah terima ibadah aku? Adakah Allah redha dengan apa yang aku lakukan? Dia itu maksud tidak duduk kecuali di hadapan Allah. Walam yastaftu ghairahu. Dia tak akan minta fatwa, tak akan minta pendapat, advice daripada orang lain. Kenapa? Kenapa? Sebab yang daripada Allah itulah yang tepat. Yang daripada manusia ni masih boleh silap lagi. Dan Allah tempat tajalinya di hati. Tempat datangnya makrifah, kita tak boleh beza antara hak dan batil itu di hati. Walam yastaftu ghairahu, maka minta panduan daripada Allah lah. Itu yang sebaiknya. Mana dalil? Berdasarkan sabda Nabi SAW, istafti qalbaka wa in aftauka. Minta fatwa, minta panduan daripada hati kamu. Walaupun orang lain dah bagi fatwa, bagi panduan jani-jani, cuba renung sekejap dalam hati kamu. Kadang-kadang orang kata, tak apa, ambil je lah, bukan hang minta pun. Dia bagi rezeki lah tu. Padahal orang tu bagi ada tujuan untuk rasuah kita. Jadi orang ni kata, boleh, bukan kita minta bang. Lainlah kalau kita minta, tu memanglah tak boleh. Ni dia suka rela nak bagi. Apa salahnya? Tapi hati kecil kita rasa tak betul. Walaupun kita tak minta, walaupun dia yang bagi, tapi kedudukan dia yang ada urusan dengan kita, kedudukan kita yang boleh bagi keputusan tentang permohonan dia, itu menunjukkan ada elemen rasuah. Jangan kita duk ikut yang orang kata tak apa. Cuba tilik dalam hati kecil kita tu, okey tak apa yang kita nak buat ni. Kerana lintasan ketuhanan itu datang daripada Allah Ta'ala dan itu pasti tepat. Lintasan tu datang dalam hati. Sedangkan seorang mufti masih boleh tersilap lagi. Walaupun dia orang yang berilmu, tapi kalau dia tak jaga, kadang-kadang dipengaruhi oleh hawa nafsu, apa yang dia cakap. Sedangkan hati yang bersih, dia bukan sembarang hati lah. Kalau kata, saya rasa tak betul ya mufti tu. Mufti cakap tu tak betul. Rasa saya hak betulnya macam ni. Itu bukan macam tu maksud dia. Maksud hati tak tersilap itu adalah hati yang suci bersih. Wal qalbu la yukhti'u. Padahal hati itu tidak tersilap. Betul ke hati tak boleh tersilap? Untuk hati yang bersih. Wa haza makhsusun bil qulubi tahirah. Ini khusus untuk hati yang bersih. Sebab hati bila kotor, tak dapatlah ilham yang kebaikan, kebenaran daripada Allah Ta'ala. Wa innamal yustafta alimun. Kita kalau nak minta fatwa, nak minta pandangan, nak minta advice, minta daripada orang yang alim, orang yang ada ilmu. Jangan minta pandangan dengan orang jahil. Nanti dia bagi fatwa berdasarkan kejahilan dia. Minta fatwa dengan orang yang ada ilmu. Cuma sebenarnya wala ilma liman ghafala anillahi ta'ala. Walaupun orang tu ada PhD, ada masters, belajar lama, tapi kalau dia tak benar-benar ingat, kenal Allah Ta'ala, dia macam orang yang tidak berilmu juga. Sebab itu disebut di sini wala ilma, dan tidak ada ilmu liman ghafala anillahi ta'ala, bagi orang yang lalai daripada mengingati Allah Ta'ala, lalai daripada mentaati syariat Allah Subhanahu Ta'ala, lalai daripada membersihkan hati lain daripada Allah Subhanahu Ta'ala, maka orang ini dianggap orang yang tidak berilmu sebenarnya. Jadi sebagai kesimpulan, pertama kita sendiri kena ada muhasabah, duduk, fikir sampai bila kita nak hanyut dengan keduniaan. Kemana kita nak bawa hidup kita ni? Adakah kepada ridha Allah? Sedia tak? Kalau bersedia, maka mintalah pertolongan daripada Allah. Jarilah jalan-jalan yang menyampaikan. Jangan kita nak ridha Allah, tapi kita berkawan dengan orang jahat. Kita tak nak belajar ilmu agama. Kita tak nak tahu halal haram. Tak boleh lah. Maka kita itu bersedia dan kita melakukan perkara-perkara yang menjadi sebab kepada tujuan kita itu. Jalani jalan dia. Sebab ini jalan nak bawa pada ridha Allah Ta'ala. Jadi kena sentiasa hati itu dalam keadaan alert. Sedar Allah sedang melihat kita. Sedar Allah sedang mendengar apa yang kita tuturkan. Sedar Allah mengetahui apa yang terlintas dalam isi hati kita. Dengan itu insya-Allah
kita sampai ke hadrat Allah Ta'ala, yakni sampai kepada keadaan ya Allah Ta'ala ridha kepada kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Next, kita lihat nanti di muka surat 149 tentang karamah yang Allah kurniakan kepada para wali. Ini pun satu perkara yang kebelakangan ini diperolok-olokkan oleh sebahagian daripada orang Islam sendiri. Tak apa masalah dia. Kalau ada cerita tentang para wali dan sebagainya, dianggap itu hanya sebagai dongeng, rekaan semata-mata. Tidak demikian. Tapi janganlah terberdaya dengan yang memang scammer, mengaku jadi wali pula. Tidak demikian. Tapi ada kelebihan-kelebihan yang dipanggil karamah dalam bahasa Arabnya, kemuliaan-kemuliaan yang Allah kurniakan kepada para awliya illahi salihin, wali-wali Allah yang salih. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.